Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kemahiran kita yang seterusnya adalah mengira peratus daripada suatu kuantiti objek. Okay, contoh di sini adalah 20% daripada RM70. Okay, peratus kat sini 20%. Kuantiti objek tu adalah RM70. Bagaimana kita nak kira berapa 20% daripada RM70? Okay, langkah pertama yang perlu kamu laksanakan adalah kamu kena bina ayat matematik. Kerana ini adalah bukan ayat matematik. Ini adalah pernyataan masalah. Jadi kita kena tukar pernyataan masalah ni kepada ayat matematik. Okey, daripada ni kena ingat dia merujuk kepada darab. Okey, daripada adalah untuk darab. Ingat depan je, dah. Jadi darab. Okey, 20% adalah dalam bentuk, ini dalam bentuk perkataan. Kamu kena tukar dia menjadi 20%. Jadi ayat matematik yang lengkap akan dapat begini. Okey. 20% 100, okey, darab RM70. Okey, cikgu nak ingatkan garisan ni kamu tarik sampai hujung. Okey, sebab kita nak bezakan kedudukan nombor yang berada di bahagian atas dan nombor yang berada di bahagian bawah. Okey, bila dah ada ayat matematik begini, okey, kalau dalam periksa ni kamu dah boleh dapat 1 markah. Okey, barulah kita selesaikan. Okey, cara nak selesaikan. Okey, operasi atas adalah darab. Operasi di bawah garisan ni adalah bahagi. Okey, bila nak selesaikan, kamu tulis begini. 20% darab 70. Okey. Okey, kat sini nombor dia besar. Puluh dan ratus. Okey, sebenarnya kamu boleh jadikan nombor ni kecil. Kaedah yang kita guna adalah kaedah potong. Okey, namanya kaedah potong. Tapi dengan syarat, potong bahagian atas dengan bawah saja. Okey, kita tengok kat sini. Sifar, kita boleh buang. Sebenarnya nilai dia sebenarnya 2, 7 dengan 1 je. Tapi sifar ni menyebabkan nilai tu jadi besar. Okey, kita buang satu sifar di bahagian bawah. Okey. Sifar ni mesti buang 1, atas pun buang 1. Okey, tu kawan dia. Okey, ada lagi sifar boleh buang? Boleh. 1 kat bawah, 1 kat atas. Dengan syarat mesti buang 1 di bawah, 1 di atas. Kalau bawah ada sifar, atas tak ada sifar, jangan buang. Okey, sekarang kamu akan dapat ayat yang baru. 2 darab 7 bahagi dengan 1. Okey, kamu akan dapat yang baru lebih mudah. Tak perlu buat banyak-banyak. 2 darab 7 bahagi 1. 2 darab 7 akan dapat 14. 14 bahagi 1 akan dapat 14. So, jawapan dia adalah RM14. Okey, kita cuba soalan yang kedua. 15% daripada 80 kilometer. Kuantiti ni boleh macam-macam unit. Unit tadi kita buat RM kan, unit duit. Ini boleh unit untuk panjang, untuk jisim, untuk isi padu dan macam-macam. Okey, yang penting kamu faham mestilah angka dia. Okey, langkah pertama tadi adalah kita bina ayat matematik. Kita nak tukar peratus dan daripada ni kepada satu ayat matematik yang untuk diselesaikan. Okey, di sini kamu tukar macam cikgu ajar tadi. Okey, 15% darab 80 kilometer. Tarik sampai habis. Okey, tarik sampai habis. Okey, kat sini, sini kalau periksa dah dapat 1 markah lah. Walaupun tanpa jawapan. Okey, sekarang kita selesaikan. 15% darab 80. Kilometer ni kamu tak payah letak dulu pun tak apa. Nanti jawapan akhir baru letak. Okey, kita tengok ada tak kosong yang kita boleh potong. Okey, nampaknya ada 1 kat bawah, ada 1 kat atas. Okey, bawah ni ada kosong. Ada lagi 1. Tapi atas tak ada. Jadi, jangan potong sebab dia tak ada kawan. Okey. Jadi, kita tulis semula. Mana yang tinggal? 15 darab 8 bahagi dengan 10. Okey. Jadi, kat sini, kena selesaikan dulu bahagian atas. Lepas tu, bahagian bawah. Okey. Kita sambung di sebelah dia.
Buat macam biasa. 15 darab 8. Okey, 5 darab 40. 1 darab 8. 8 tambah 4, 120. Okey, jangan lupa yang kedua tadi bahagi 10. Okey, 120 bahagi dengan 10. Okey, langkah dia mudah saja. Okey, habis. Jadi jawapan dia 12. 12 apa? 12 kilometer. Berbeza dengan soalan pertama tadi, kamu dah potong bawah dengan atas habis sifar dia. Tapi soalan yang kedua, kita cuma ada kawan sepasang je. Yang ni tak ada kawan. Jadi apa kita perlu buat? Kita kena bahagikan dia. Kalau tadi tak perlu bahagi sebab bila dah potong tinggal 1. Okey, dah siap macam ni, darab dulu. 15 darab 8. Dapat jawapan bahagi dengan 10. Okey, bagaimana pula dengan soalan jika peratusnya lebih daripada 100%? Contoh macam ni, 240% daripada 125. Okey, langkah pertama, kita bina dulu ayat matematik. Kita tukar daripada tu pergi kepada bentuk ayat matematik. 240 per 100 darab dengan 125. Okey, di sini mana yang boleh mudahkan kita kecilkan, kita buat dulu. Okey, sifar bawah 1, sifar atas 1. Okey, bawah ada lagi 1 sifar tapi atas tak ada, jadi tak boleh. Jadi kita akan dapat 24 per 10 darab 125. Okey, atas ni adalah darab. Jadi kita boleh selesaikan. Bentuk letis ke, bentuk lazim, terpulang. Okey, kamu boleh buat. (125) darab dengan 24. Lebih mudah. Okey, angka yang besar ke atas. Okey, 10, 4, 2, 20, 8, 4. Okey, jadi sifar 10 letak 1, 8, 9, 10, 1, 3. Okey, akan dapat 3,000. Jangan lupa bawah ni masih ada 1 operasi. Bahagi dengan 10. Tak perlu buat bentuk lazim. Okey, kita ada kemudahan. Sifar 1, sifar 1. Jadi 300 bahagi 1 sama dengan 300. Okey, untuk latihan hari ni, lengkapkan buku modus cilik, muka surat 34, soalan 22 dan 23. Lepas tu, kerja kedua buat kuis. Lengkapkan kuis, link nanti cikgu letak kat Telegram. Dah siap ni tulis markah dan hantar kat Telegram.